Orang yang betul-betul faham simpan emas, dia tak rancang langsung nak jual emas. Kecuali 3 perkara saja. Emas ni bukan simpanan untuk suka-suka. Bukan bila harga naik sikit terus jual. Emas disimpan sebagai pelindung hidup dan kekayaan. Pertama, terdesak. Ada benda kita tak pernah rancang. Contohnya di bulan kerja. 3 bulan pertama kita guna cash, USB dan tabung haji. Bila cash habis, emas jadi talian hayat terakhir. Kedua, capai matlamat. Sejak awal kita simpan emas, kita ada tujuan. Contohnya, nak beli rumah. Bila cukup 100 gram emas, boleh guna sebagai deposit rumah yang berharga RM200,000 ke RM300,000. Ketiga, duit tak lagi bernilai. Situasi ekstrim, peperangan, mata wang jatuh, rumah, saham, kebun, tak boleh dibawa lari. Tapi emas, pelindung kekayaan sejagat. Kalau hari ini anda nak simpan emas tanpa tujuan, mulakan dengan niat yang betul. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja rujuk pin video saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.